Assalamualaikum. Pernah tak nak terfikir, kenapa Singapura, Pulau Pinang dan Melaka pernah jadi SA2 negara? Dan kenapa mereka lebih maju daripada negeri Melayu lain pada abad ke-19? Hari ini kita akan bongkar sejarah 3 pelabuhan yang mengubah ekonomi Asia Tenggara. Tetapi untuk siapa sebenarnya kemajuan ini? 1826, British menyatukan 3 pelabuhan, Pulau Pinang, Melaka, Singapura, jadi satu pentadbiran, Strait Settlements ataupun negeri-negeri selat. Ibu negara, Pulau Pinang. Tetapi tidak lama, 1832, ibu negara dipindah ke Singapura. Kenapa? Lokasi lebih strategik, pelabuhan lebih dalam. Singapura sudah pun mengatasi Pulau Pinang dalam perdagangan sejak 1825. Era kapal wap bermula. Perdagangan meledak. Biji timah dari Perak, getah dari Johor, rempah dari Indonesia. Semuanya melalui pelabuhan ini. Ekonomi British bergantung kepada mereka. Konsep free port, tiada cukai import atau ekspor. Pedagang dari mana-mana boleh datang, berdagang bebas. Teori ekonomi liberal British, biarkan pasaran tentukan harga. 1867. Tahun penting, negeri-negeri selat naik taraf jadi crown colony. Lapor terus ke London, bukan India lagi. Dan mata wang sendiri, Straits Dollar. Tetapi siapa sebenarnya yang untung dari free trade ini? British dapat monopoli. Pedagang asing dapat keuntungan. Tetapi pekerja tempatan. Realiti, ekonomi ini dibina atas buruh murah. Pekerja Cina, India, Melayu bekerja berjam-jam dengan upah rendah. Mereka adalah tulang belakang kemajuan ini. Dan satu lagi kebenaran getir, hampir 50% hasil kerajaan datang dari candu dan perjudian. British untung dari ketagihan dan kemiskinan rakyat. Migrasi mengubah demografi. Menjelang 1891, daripada 140,000 penduduk Singapura, 87,000 adalah Cina. Melayu menjadi minoriti. Tetapi siapa yang benar-benar memerintah jalanan? Bukan British, bukan Sultan, tetapi kongsi gelap secret societies Cina yang mengisi kekosongan kuasa. Gi Hin, Haisan Tokong. Nama-nama ini ditakuti. Mereka mengawal pelabuhan, lombong, perniagaan. Setiap kawasan ada taikok sendiri. Bagaimana mereka berkuasa? Revenue farming. British beri lesen monopoli untuk candu, perjudian, pelacuran. Kongsi gelap bayar British dapat kawalan penuh. Kongsi juga mengawal buruh. Sistem singkih. Pendatang baru Cina terikat kontrak dengan kongsi. Hutang tambang kapal, hutang makanan. Hampir seperti perhambaan. Tetapi kuasa ini datang dengan darah. Perang larut di Perak. Perang antara kongsi Gi Hin dan Haisan. 40,000 orang mati dalam 13 tahun. Keganasan yang dahsyat. Sejarawan berbeza pendapat tentang kongsi gelap. Ada yang kata mereka bantu pendatang survive, ada yang kata mereka penindas. Kedua-dua benar, mereka kompleks S. Akhirnya British sedar kongsi terlalu kuat. 1890-an, kempen penindasan bermula, undang-undang baru, penangkapan, tetapi pengaruh kongsi tidak hilang sepenuhnya. Hari ini, kongsi gelap sudah tiada. Tetapi warisannya kekal, Tokong, Persatuan Perniagaan, identiti komuniti Cina. Sejarah yang tidak boleh dilupakan. Tetapi tidak semua Cina di negeri-negeri selat sama. Ada satu kumpulan istimewa, peranakan atau baba nyonya. Cina yang lahir di sini, generasi demi generasi. Peranakan adalah fusi budaya yang unik. Mereka bertutur baba Malay, campuran Melayu dan Hokkien. Pakaian mereka kebaya. Masakan mereka, rempah Melayu dengan teknik Cina. Peranakan menjadi pedagang perantara yang penting. Mereka faham budaya Melayu dan Cina. Boleh bercakap dengan Sultan dan British. Kekayaan mereka terbina dari kedudukan ini. Tradisi mereka kaya. Perkahwinan peranakan boleh berlangsung 12 hari. Upacara Cina dicampur dengan adat Melayu. Setiap detail penuh makna. Dan masakan, laksa nyonya, ayam pongteh, kuih pitih, perisa yang tidak dapat ditiru. UNESCO mengiktiraf masakan nyonya sebagai warisan dunia. Hari ini keturunan peranakan generasi kelima dan keenam masih memelihara tradisi. Muzium dibuka, buku diterbitkan, identiti peranakan kekal hidup dan dibanggakan. Strait Settlements, satu eksperimen ekonomi yang mengubah rantau ini. Pelabuhan free trade, kongsi gelap berkuasa, budaya peranakan tercipta. Tetapi kemajuan untuk siapa? Kita belum sebut perkara paling gelap. 32,000 banduan India dibawa ke sini 1825 hingga 1873. Mereka membina jalan, hospital, kubu, infrastruktur yang kita guna hari ini. Setiap bangunan kolonial cantik, setiap jalan lebar, setiap pelabuhan sibuk dibina dengan darah dan peluh mereka yang tidak pernah nikmati kemajuan itu. Ini sejarah kita yang sebenar. 1946, Strait Settlements dibubarkan. Singapura kekal koloni British. Pulau Pinang dan Melaka menyertai Malayan Union. Satu era berakhir, tetapi perjuangan untuk kemerdekaan baru bermula.